Bila kita sedar hakikat ni, kita akan rasa sangat terharu dan menghargai setiap hurufnya sebab ia adalah satu penghormatan yang tak ternilai. Baiklah, sekarang kita dah faham latar belakang dan keagungannya. Jom kita mulakan perjalanan kita menelusuri ke-7 ayat ini, ayat demi ayat, sebagai satu kembara rohani yang lengkap. Okey, ini mungkin bahagian yang paling mengubah segalanya. Sedar tak bila kita baca Al-Fatihah, kita bukan sedang bercakap seorang diri. Ia bukan monolog. Ia adalah satu dialog, satu perbualan langsung antara kita dengan pencipta kita. Setiap kali kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, "Hamba-Ku telah memujiku." Bila kita mohon Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dia berjanji dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Kalau kita betul-betul hayati hakikat ni, solat kita tak akan sama lagi. Perjalanan dalam 7 ayat ini pun sangat cantik susunannya. Mula-mula, kita mulakan dengan namanya. Lepas tu, kita terus zahirkan rasa syukur. Kemudian, kita iktiraf sifat pemurah.